Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Adam Haris bin Zain. Saya Ifah Ilya binti Alu. Dan saya Nur Syahidatul Akmal binti Abdul Rahman. Hari ini kami akan menerangkan berkaitan tugasan 2 bagi kod kursus DMMB 3183 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Berkaitan pengejaran dan penyekuan sebutan baku. Bagi puisi tradisional iaitu pantun, gurindam dan juga seloka. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan fonetik dan fonologi. Fonetik dan fonologi memainkan peranan penting dalam pengajaran dan penyekuan sebutan, terutamanya dalam aktiviti kebahasan seperti syair, pantun dan karya sastera lisan yang lain. Dalam konteks ini, kedua-dua cabang ilmu linguistik ini memberikan panduan bagaimana bunyi bahasa harus dihasilkan, diterima dan difahami dengan tepat. Pengetahuan tentang fonetik dan fonologi membantu menyebut perkataan dengan tepat bagi mengelakkan kekeliruan serta memastikan bahawa kesenian berbahasa seperti syair dan pantun dapat disampaikan dengan keindahan serta makna yang betul. Tegasnya, fonetik dan fonologi membentuk asas yang kukuh untuk menyampaikan keindahan bahasa secara formal dan tradisional. Melalui pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bunyi berfungsi dan berinteraksi, seseorang dapat menghasilkan sebutan yang tepat dan baku dalam pelbagai aktiviti kebahasan. Ini memastikan bahawa keaslian berbahasa terpelihara. Sementara kesenian yang berkaitan dengan bahasa seperti syair dan pantun dapat terus berkembang dengan ciri-ciri unik mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan diftong. Diftong merupakan bunyi gabungan dua vokal yang berada dalam satu suku kata dan dilafazkan dalam satu hembusan sahaja. Semasa penghasilan bunyi diftong berlakunya pengeluncuran lidah daripada bunyi vokal pertama kepada vokal yang kedua. Diftong mempunyai satu puncak kelantangan. Kelantangannya adalah pada vokal yang pertama. Terdapat 3 diftong iaitu A, I, A, U, Au dan juga O, I, Oi. Contoh diftong A, I ialah tupai, kedai, lantai. Terdapat diftong AI dalam suku kata pai, dai dan juga tai. Diftong bagi AU ialah contohnya pulau, kerbau, limau. Terdapat diftong AU dalam suku kata lau, bau dan juga mau. Dan akhir sekali diftong OI, oi. Contohnya ialah amboi, kaloi dan juga boycott. Dalam suku kata boy, loy dan juga boy. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan konsonan rangkap. Apa itu konsonan rangkap? Konsonan rangkap merupakan gabungan 2 konsonan di dalam sesebuah kata tanpa ada vokal yang disisipkan di antaranya. Konsonan rangkap ini disebut serentak dalam satu sebutan atau suku kata. Contohnya GH, NY, NG, SY dan KH. Bagi contoh perkataannya ialah angkat, gaib, nyonya, khabar dan syarat. Vokal rangkap. Vokal rangkap merupakan gabungan 2 bunyi vokal yang terpisah dalam sebutan. Berbeza dengan diftong yang dilafazkan secara berterusan dalam satu hembusan nafas. Dalam bahasa Melayu, terdapat sejumlah deretan vokal iaitu vokal rangkap yang hadir dalam suku kata. Contohnya AI, AU, OI, IA, IO, IU, EA, EO, EU, UA dan UI. Contoh perkataan bagi huruf vokal rangkap AI adalah cai dan sais. Untuk huruf AU, contoh perkataannya ialah raut dan maut. OI, heroin. Untuk huruf IA, biak dan piawai. Huruf IO, biola dan zionis. IU, cium dan siuman. EA, gia dan teater.
EO, geografi dan video. Huruf EU, neurologi dan neuron. UA, cuaca dan suasana. Dan yang terakhir huruf UI, iaitu puisi dan suis. Suprasegmental. Suprasegmental bermaksud unsur atau ciri dalam sebutan sesuatu bahasa yang tidak melibatkan bunyi huruf secara individu, tetapi cara sesuatu ayat atau perkataan itu diucapkan. Unsur suprasegmental ini termasuk nada, tekanan suara, panjang pendek sebutan dan intonasi. Unsur suprasegmental dapat membantu pendengar memahami maksud dan perasaan penutur, sama ada dia sedang bertanya, memberi arahan, marah atau bergurau. Secara mudahnya, suprasegmental ialah cara kita menyampaikan bunyi dengan intonasi dan tekanan yang betul supaya makna ayat lebih jelas dan berkesan. Kata pinjaman. Kata pinjaman ialah perkataan yang diambil atau dipinjam daripada bahasa lain, kemudian digunakan dan disesuaikan dalam bahasa Melayu, sama ada dari segi sebutan, ejaan atau makna. Kata pinjaman datang daripada pelbagai bahasa, antaranya ialah bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa Sanskrit. Antara contoh kata pinjaman bahasa Inggeris ialah komputer, televisyen, karbon. Kemudian contoh kata pinjaman bahasa Arab ialah iman, doa, ikhlas. Yang terakhir, contoh kata pinjaman bahasa Sanskrit iaitu syurga dan manusia. Assalamualaikum, nama saya Ifah Ilya binti Ayub dan hari ini saya akan mempersembahkan pantun nasihat yang bertajuk Pantun Muafakat. Indah sungguh warna pelangi, tidak luput hingga senja. Kelurah sama diharuni, usaha bersama membawa bahagia. Buah salak di dalam kantung, kulitnya keras, isinya kelak. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Turun ke payah memetik kangkung, hati-hati terkena getahnya. Bergotong royong penduduk sekampung, hidup muafakat, hidup bahagia. Beras segantang sudah disukat, lalu disimpan di atas bara. Andai seluruh masyarakat muafakat, negara damai, rakyat sejahtera. Sawah padi luas berbentang, kuning keemasan, indahnya maya. Percaya mempercayai, asas berpegang, barulah muafakat kekal selamanya. Harum sungguh bunga melati, hiasan sanggul amat memikat. Bertolak ansur, hormat menghormati, mengukuhkan perpaduan ikatan muafakat. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan unsur pengujaran dan penyukuan sebutan baku dalam pantun yang bertajuk Pantun Muafakat. Jadi untuk rangkap yang pertama, baris pertama, indah sungguh warna pelangi, terdapat konsonan rangkap pada perkataan sungguh dan pelangi, iaitu huruf NG pada suku kata sung dan NG pada suku kata ngi. Untuk baris yang kedua, tidak luput hingga senja, iaitu terdapat juga konsonan rangkap pada perkataan hingga, iaitu huruf NG pada suku kata hing. Untuk baris yang ketiga, kelurah sama diharungi, iaitu terdapat juga konsonan rangkap pada perkataan diharungi, iaitu huruf NG pada suku kata ngi.
Dan untuk baris yang keempat, usaha bersama membawa bahagia, iaitu terdapat vokal berganding pada perkataan bahagia, iaitu huruf IA pada suku kata gia. Untuk rangkap pantun yang kedua, baris pertama iaitu buah salak di dalam kantung, terdapat vokal berganding pada perkataan buah, iaitu huruf U dan A untuk suku kata bu dan ah. Seterusnya baris yang kedua, kulitnya keras, isinya kelat, terdapat konsonan rangkap pada perkataan kulitnya dan isinya, iaitu huruf NY pada suku kata nya dan NY pada suku katanya bagi perkataan isinya. Untuk baris yang ketiga, bulat air kerana pembentuk, terdapat vokal berganding pada perkataan air, iaitu huruf A dan I untuk suku kata A dan ir. Untuk baris yang keempat, bulat manusia kerana muafakat, iaitu terdapat vokal berganding pada perkataan muafakat, iaitu huruf U dan A pada suku kata mu dan a fakat. Bagi rangkap pantun yang ketiga, baris pertama, turun ke payah memetik kangkung, terdapat konsonan rangkap pada perkataan kangkung, iaitu huruf NG pada suku kata kang dan kung. Untuk baris yang kedua, hati-hati terkena getahnya, terdapat konsonan rangkap pada perkataan getahnya, iaitu huruf NY pada suku kata, huruf NG pada suku kata pung. Dan untuk baris yang keempat, iaitu hidup muafakat, hidup bahagia, iaitu terdapat vokal berganding pada perkataan muafakat, iaitu huruf U dan A pada suku kata mu dan a. Seterusnya, kita beralih kepada rangkap pantun yang keempat, iaitu baris pertama, beras segantang sudah disukai, iaitu terdapat konsonan rangkap pada perkataan segantang, iaitu huruf NG pada suku kata tang. Seterusnya, baris yang ketiga, andai seluruh masyarakat muafakat, iaitu terdapat diftong pada perkataan andai, iaitu huruf AI pada suku kata dai. Dan untuk baris yang keempat, iaitu negara damai, rakyat sejahtera, terdapat juga diftong pada perkataan damai, iaitu diftong AI pada suku kata mai. Rangkap pantun yang kelima, iaitu baris pertama, sawah padi luas terbentang, terdapat vokal berganding pada perkataan luas, iaitu huruf U dan A pada suku kata lu dan huruf A pada suku kata as. Untuk baris yang kedua, kuning keemasan, indahnya maya, iaitu terdapat konsonan rangkap pada perkataan kuning, iaitu huruf NG pada suku kata ning. Baris yang ketiga, percaya mempercayai, asas berpegang, terdapat vokal berganding pada perkataan mempercayai, iaitu huruf A dan I pada suku kata ya dan i. Baris yang keempat, barulah muafakat kekal selamanya, iaitu terdapat konsonan rangkap pada perkataan selamanya, iaitu huruf NY pada suku kata nya. Rangkap pantun yang keenam, baris pertama, harum sungguh bunga melati, terdapat konsonan rangkap pada perkataan bunga, iaitu huruf NG pada suku kata nga. Baris yang kedua, hiasan sanggul amat memikat, terdapat vokal berganding pada perkataan hiasan, iaitu huruf I dan A pada suku kata hi dan huruf A pada perkataan a, hiasan. Baris yang ketiga, bertolak ansur hormat menghormati,
iaitu terdapat konsonan rangkap pada perkataan menghormati, iaitu huruf ng pada suku kata meng. Baris yang keempat, mengukuhkan perpaduan ikatan muafakat. Terdapat vokal berganding pada perkataan perpaduan, iaitu huruf U dan E pada suku kata du dan an. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adam Haris bin Zain akan mempersembahkan Gurindam 12 pasal 12. Raja muafakat dengan menteri seperti kebun pagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cintai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata pada hati yang tidak buta. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Yang seterusnya saya akan membincangkan unsur pengejaran dan penyukuan sebutan baku dalam Gurindam 12 pasal 12. Okey, rangkap yang pertama. Raja muafakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Okey, pada baris pertama kita dapati terdapat perkataan muafakat yang mengandungi vokal berganding UA. Okey, rangkap kedua, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Okey, pada rangkap kedua ini dalam baris pertama terdapat perkataan raja yang merupakan kata pinjaman bahasa Sanskrit. Pada baris kedua pula perkataan sebarang yang merupakan konsonan rangkap ng. Okey, rangkap ketiga pula ialah hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Okey, pada baris pertama terdapat dua perkataan, iaitu adil dan rakyat, yang merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Okey, pada baris kedua pula kita dapati terdapat perkataan inayat yang merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Rangkap keempat pula, kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas diri. Okey, pada baris pertama ada perkataan orang yang merupakan konsonan rangkap ng. Baris kedua pula ada perkataan rahmat yang merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Rangkap kelima pula, hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cintai. Okey, baris pertama terdapat dua perkataan, iaitu orang dan yang, merupakan konsonan rangkap ng. Dan pada baris itu juga terdapat perkataan pandai yang merupakan diftong AI.
Okey, pada baris kedua terdapat perkataan cindai yang merupakan diftong AI. Okey, rangkap ke-6 pula, ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Okey, pada baris pertama terdapat dua perkataan, iaitu ingatkan dan dirinya yang merupakan konsonan rangkap NG dan NY. Pada baris kedua pula terdapat satu perkataan, iaitu berbuat yang merupakan vokal berganding UA. Okey, rangkap terakhir, akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Okey, pada baris pertama terdapat dua perkataan, iaitu akhirat dan nyata yang merupakan konsonan rangkap KH dan NY. Okey, pada baris kedua pula ada perkataan yang merupakan konsonan rangkap NG. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Syahidatul Akmal binti Abdul Rahman. Hari ini saya akan mempersembahkan satira seloka atau juga dipanggil seloka sindiran yang bertajuk Pak Pandi. Pandai-pandai wahai Pak Pandi, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibelah, harta habis badan tergadai. Mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar buruh di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak, punting makan di hujung, papan dia juga yang menangkap. Apa didengar gelagak dagang, gelagak rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga, orang berbuah tapi dia haram. Kilat memancar, hujan tak lalu, awak juga kecundangan. Pandai-pandai wahai Pak Pandi, awak juga yang menanggung. Seterusnya saya akan menerangkan tentang unsur pengujaran dan penyekuan sebutan baku di dalam seloka Pak Pandi. Berdasarkan lirik dalam seloka Pak Pandi dalam rangkap pertama ialah pandai-pandai wahai Pak Pandi. Terdapat dua perkataan yang mengandungi diftong AI, iaitu di dalam perkataan pandai di dalam suku kata dai dan juga dalam perkataan wahai di dalam suku kata hai. Seterusnya, anak dipijak, dagang dijinjing. Seterusnya terdapat konsonan rangkap dalam perkataan dagang, iaitu dalam suku kata gang, dan juga dalam perkataan dijinjing dalam suku kata jing. Seterusnya ialah kucing dibunuh, tikus dibelah. Terdapat konsonan rangkap di dalam perkataan kucing, iaitu dalam suku kata cing. Dan akhir sekali, harta habis badan tergadai. Terdapat diftong AI di dalam perkataan tergadai di dalam suku kata AI. Terdapat di dalam suku kata di AI, dai. Seterusnya dalam rangkap kedua dalam seloka Pak Pandi, iaitu mendengar gelagak dagang. Terdapat konsonan rangkap di dalam perkataan mendengar di dalam suku kata ngar
iaitu ngar, ngar, dan juga di dalam perkataan dagang di dalam suku kata gang iaitu gang. Tak sedar bertelanjang. Seterusnya terdapat juga konsonan rangkap di dalam perkataan bertelanjang dalam suku kata jang iaitu jang. Mendengar buruh di langit. Langit terdapatnya konsonan rangkap dalam perkataan langit iaitu di dalam suku kata ngit iaitu ngit. Seterusnya rangkap ketiga dalam sloka Pak Pandey iaitu mulut kena suap pisang. Terdapat vokal berganding dalam perkataan suap iaitu dalam suku kata susu up, suap. Seterusnya buntut kena cangkuk nak. Terdapat konsonan rangkap di dalam perkataan cangkuk iaitu dalam suku kata cang iaitu cang. Gunting makan di hujung iaitu terdapat konsonan rangkap di dalam perkataan gunting iaitu dalam suku kata ting, ting. Dan juga dalam perkataan hujung iaitu di dalam suku kata jong iaitu jung. Dan akhir sekali, Pak Pandey juga yang menanggung. Terdapat konsonan rangkap dalam perkataan yang iaitu yang. Dan juga terdapat konsonan rangkap di dalam perkataan menanggung iaitu di dalam suku kata nang, nang dan juga gong iaitu menanggung. Seterusnya ialah rangkap keempat dalam sloka Pak Pandey iaitu apa didengar gelagak dagang. Terdapat konsonan rangkap di dalam perkataan dagang iaitu dalam suku kata gang iaitu gang. Orang berbunga, dia berbunga. Terdapat konsonan rangkap di dalam perkataan orang iaitu di dalam suku kata rang iaitu rang. Dan juga terdapat konsonan rangkap di dalam perkataan berbunga iaitu di dalam suku kata nga iaitu nga. Orang berbuah tapi dia haram. Di dalam baris keempat juga terdapat kata pinjaman bahasa Arab iaitu haram. Dan juga terdapat vokal rangkap dalam lirik dalam baris keempat iaitu berbuah dalam suku kata buah iaitu buah. Seterusnya saya akan menerangkan pengujaran dan penyekuan dalam rangkap kelima iaitu rangkap terakhir di dalam sloka Pak Pandey iaitu awak juga kecundangan. Terdapat konsonan rangkap di dalam perkataan kecundangan iaitu di dalam suku kata dangan iaitu dang, dangan. Pandai-pandai wahai Pak Pandey. Terdapat diftong iaitu diftong ai di dalam perkataan pandai di dalam suku kata dai dan juga terdapat diftong ai di dalam perkataan wahai dalam suku kata hai iaitu hai. Dan akhir sekali ialah awak juga yang menanggung. Terdapat konsonan rangkap dalam perkataan yang iaitu yang dan juga terdapat konsonan rangkap dalam perkataan menanggung iaitu dalam suku kata nang iaitu nang dan juga gong. Kesimpulannya, aspek pengajaran dan penyekuan sebutan baku dalam sesuatu bahasa amatlah penting dalam memartabatkan lagi sistem bahasa, khususnya bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Aspek fonetik dan fonologi memainkan peranan penting dalam kajian bahasa, khususnya dalam memahami bagaimana bunyi-bunyi dihasilkan, didengar dan disusun dalam sistem bahasa. Oleh hal yang demikian,
Kita sebagai penutur bahasa Melayu yang bijak seharusnya ambil cakna akan setiap unsur fonetik dan fonologi dalam kehidupan agar dapat memperkasakan unsur bahasa Melayu ke seantero dunia.